Pernah tak rasa ada kawan sekelas yang selalu nak lebih baik dari awak? Setiap kali awak dapat markah tinggi, dia mesti nak tunjuk markah dia lagi tinggi. Macam ada mood-led negatif cemburu muncul atas kepala dia bila awak berjaya. Ini namanya persaingan tidak sihat. Ini bukan tentang memajukan diri, tapi hanya tentang mengalahkan orang lain. Bayangkan meter sosial dan keseronokan awak menurun setiap kali berinteraksi dengannya. Awas pula dapat moodlet, tertekan atau sedih. Ini boleh buat awak hilang motivasi. Jadi macam mana nak hadapinya? Jangan risau. Ada 3 langkah mudah. Pertama, kenal pasti situasinya. Sedarilah bahawa ini bukan salah awak. Kedua, fokus pada game awak sendiri. Jangan bandingkan skill bar awak dengan orang lain. Tumpukan pada aspiration dan matlamat peribadi awak. Setiap kali awak tingkatkan kemahiran, raikan. Ketiga, bina firewall emosi. Jangan biarkan kata-kata atau tindakan dia menjejaskan moodlet awak. Bayangkan ada plumbob hijau yang terang di atas kepala awak. Ingat, kejayaan sebenar ialah apabila awak gembira dengan pencapaian diri sendiri. Kan apabila awak lebih baik daripada orang lain. Awak adalah watak utama dalam cerita awak. Jadi tuliskan kisah yang hebat.